Okay guys, hari ni kita ada satu topik yang aku sendiri pun rasa patut masuk rekod kebangsaan. Kisah paling malu tapi tak akan dilupakan. Aku dah lama lobby Iris untuk cerita benda ni. Dan akhirnya dia setuju dengan syarat aku belikan dia matcha latte. Weh, jangan over lah Noah. Aku bukan tak nak cerita. Aku trauma setiap kali sebut perkataan cubicle atau lock. Aku tak over. Aku rasa benda ni bukan kisah malu. Ini kisah survival. Bayangkan kalau benda ni jadi kat aku pindah negeri terus. Maybe pindah berdua, tukar nama, tukar IC. Apa malu sampai nak pindah planet dah. Serius. So yes, hari ni Iris, the great survivor, nak kongsi detik paling trauma dia dalam tandas. Go on Iris. Okay. So hari tu aku pergi mall seorang-seorang lepas kerja. Standard lah nak chill, beli air boba, semua smooth. Lepas tu rasa nak ke toilet kejap sebelum balik sebab trip balik traffic gila. Tanda-tanda tragedi nak berlaku. Last comfort stop before disaster. Aku masuk toilet perempuan biasa pula. Aku pilih kubikel hujung sebab konon nak privacy maksimum. Baru aku duduk, blackout terus. Totally gelap. Aku literally tak nampak apa. Aku duduk senyap, cuba tenangkan diri. Aku kira sampai 10. Tapi makin lama makin rasa lain. Aku rasa macam aku seorang je dalam mall tu. Kau tahu tak, bila otak mula cipta bunyi pelik dalam gelap. Yang tiba-tiba dengar macam bunyi tap. Tapi kau tahu tu bunyi tap air menitik je. Yes, bunyi air menitik tu dah jadi macam ketukan pintu hantu. Bunyi angin masuk bawah pintu dah jadi macam orang yang tengah berbisik. Aku dah bayang hantu sekolah Japanese datang bagi salam kat bawah pintu tu. Kau ni kuat tengok TikTok seram sangat lah. Hantu mana nak travel jauh-jauh sampai mall? Aku swear masa tu aku rasa nak call mak aku terus. Tapi mak aku jenis kalau aku panik, dia panik 10 kali ganda. Confirm dia dah on the way dengan parang. So aku pun bangun nekat nak keluar sebelum mental breakdown. Aku try buka pintu, pusing knock tu. Tapi dia keras gila, tak gerak langsung. Macam kau tengah gym training tangan lah tu. Workout tangan dan cubicle. Aku pusing kiri, pusing kanan, tolak kuat-kuat, still tak buka. Aku cuba shake pintu tu, dia macam jam. Aku rasa macam nak tendang pintu tu sampai roboh. Lepas tu, aku dah start panik. Aku ketuk pintu, aku jerit, aku pusing handle sampai tangan aku sakit dan rasa macam nak tercabut. Tapi dia macam lock sendiri, stuck. Watch out, nanti keluar berita. Gadis lawan pintu tewas. Pintu tandas diisytihar pemenang. Lawak. Tapi serius weh, jantung aku laju gila masa tu. Rasa macam time exam tak baca bab akhir last minute, tapi kali ni venue dia dalam kubikel. Wait, kau tak boleh beza panic exam dengan panic kena lock. Level dia lain lah. Sama. Sebab dua-dua feeling dia aku takkan survive ni. Ya, dalam toilet worst combo ever. Bau mild dengan anxiety tahap dewa. So, kau tak jerit ke? Standard lah. Kalau kena trap, kenalah jerit kan? Jerit weh. Aku menjerit kuat gila. Hello, ada orang tak? Tolong saya. Tapi yang jawab suara aku sendiri. Dia echo balik. Macam dalam filem horror Jepun. Reverb dia perfect. Bila suara sendiri jadi hantu, kau tahu kau dah masuk level cemas tahap 7. Aku cuba panggil nama cleaner ke guard ke, tapi mall tu silent gila. Weh, aku kalau kat situ sumpah aku dah recite semua doa, semua mantra. Aku dah start baca ayat kursi dalam hati masa tu, tapi aku confused nak baca yang mana. Aku dah campur-campur. Aku rasa hantu pun confused dengan aku. Aku boleh imagine security guard dengar suara kau dari speaker CCTV yang berhabuk tu. Satu entiti menjerit dari kubikel 3. Bunyi macam stuck. Kau ni jahat betul. Aku tengah share moment paling gelap dalam hidup aku kot. Gelap literally dan metaphorically. Tapi Iris, sorry lah. Aku rasa sini lawak gila. Kalau aku ada kat situ, aku pun menjerit sama tau. Tapi dengan pitch lagi tinggi. Tapi kau confirm tak jerit? Kau buat live TikTok terus? Of course lah. Content you must kot. Viewers confirm naik mencanak.
Aku block kau kalau kau buat macam tu. Lepas tu, aku ambil phone aku. Tangan aku dah gigil. Aku cubalah dial nombor kau sebab panik gila. Aku call kau sebab kau je harapan aku. Tapi, line hilang. Dapat signal 1 bar je. Weh, aku tengah makan nasi lemak tau masa tu. Tiba-tiba dapat call. Bunyi static sangat creepy. Wah, aku teriak dalam cubicle. Bunyi macam hantu tengah call. Aku terus letak sudu dan confused. Aku ingat prank weh. Aku ingat kau test aku. Tapi bila aku dengar bunyi static campur bunyi air menitik tu, terus aku tahu ni real. Tapi real sangat bodoh lah. Aku duduk atas toilet bowl sambil peluk beg, menangis senyap-senyap. Kau tahu, aku dah give up nak lawan pintu. Aku dah redha. Aku fikir macam ni lah aku mati dalam gelap atas toilet bowl. Lepas tu aku dengar orang masuk. Harapan datang. Bunyi heels jalan, pintu luar buka tutup. Aku jerit lagi. Hello, ada orang tak? Saya terperangkap. Tolong ke? Finally? Tak, dia senyap. Lepas tu flash macam tak ada apa-apa berlaku. Lepas tu keluar balik macam tak dengar aku. Dia mesti fikir kau tu muka manusia. Tapi suara hati dia tengah nak diet tapi nampak nasi lemak. Aku nak keluar teriak nama dia tapi pintu tu degil sangat. Dia macam ada personal vendetta dengan aku. Masa tu aku betul-betul down. Aku duduk bawah tu. Tangan aku dah lembik, kepala pening sebab stres. Aku rasa macam dah duduk dekat situ sejak zaman dinosaur. Kau duduk dalam cubicle tu lagi lama dari orang ambil SPM paper at Max. Kau jangan peli Aku rasa macam dunia kecil gila. Tak ada udara, tak ada cahaya. Aku dah ready untuk nap dekat situ. Lepas tu, aku decide nak panjat keluar. Cara mission impossible. Aku letak kaki atas toilet bowl. Tangan aku pegang dinding partition tu. Weh, macam Mission Impossible tapi mesti tandas. Theme song dia bunyi flash. Tapi, dinding licin. Kau teka apa jadi? Tangan basah, aku tergelincir, bam! Terus jatuh, terlanggar baket sampah plastik. Weh, kau okay tak? Seriously? Okey lah, tapi maruah aku hilang doh. Kalau ada CCTV masa tu, confirm kau viral weh. Gadis cubicle jatuh dari langit versi Melayu. Confirm kau dah boleh jadi meme. Aku dah boleh bayang komen netizen. Kenapa tak pakai cleaner je? Benda senang pun nak fail. Atau pintu tu mesti push bukan pull. Kau memang tak ada simpati langsung. Kau ni friendship goals aku yang paling tak guna. Last kali aku call security. Tak angkat. Aku call lagi. Tak angkat juga. Aku dah give up. Terus call bomber. Aku nak gelak tapi kesian. Bomber weh. The actual bomber. Bukan security. Aku desperate weh. Aku cakap, tolong saya terperangkap dalam cubicle kat mall ni. Suara aku dah macam Cik Mang kena helium. So, bomber sampai tu dah pecah pintu ke? Mesti dramatik kan? Tak weh, diorang ketuk elok je. Miss, okey ke dalam tu? Can we help you? Aku jawab, lock jam, saya tak boleh keluar. Lepas tu seorang tu cakap, jap. Cuba saya tolong tengok handle ni. Ni mesti part climax. Bomber tu pegang handle, tarik sekali je. Klik. Terus terbuka. Weh, jangan cakap kau selama ni push instead of pull. Weh, aku nak nangis masa tu. Semua orang tengok aku. 2 orang bomber. Security guard seorang. Aku tunduk je, babe. Tak berani pandang muka sesiapa. So, basically, kau fight dengan pintu 45 minit sebab arah terbalik. Dan kau call bomber. Ya, dan bomber jadi saksi kejahilan aku. Diorang confirm gelak sampai rumah. Aku tak tahu nak kesian ke nak print t-shirt I survive cubicle lock 2025. I fail basic physics. Jangan buat merch, please. Cukup lah trauma aku. Sumpah, sekarang aku test semua pintu 3 kali sebelum masuk. Sekali tarik, sekali tolak, sekali doa. Aku dah jadi macam OCD pintu. PTSD, Public Toilet Stress Disorder. Moral dia, jangan panik, jangan push salah arah dan sentiasa tengok sign push atau pull sebelum blackout. Dan jangan call bomber awal sangat. At least bagi handle tu peluang. Okay, thank you for listening to our TED Talk tentang tandas. Hopefully korang tak jadi macam aku.
Flush responsibly guys. Dan hati-hati dengan pintu yang tak ada sign. Thank you.